Nak bagi hari ni nak mancing dekat Lagu Nampak. Jadi kalau korang nak datang, boleh datang. Jom aku tunjukkan tempat yang aku mancing hari ni. Jom. Okay, so hari ni aku mancing dia kat Pak. Misi untuk memburu ikan pari. Macam mana? Ini aku nak tunjuk dekat Fans Protect Fans Protect. Harap-harap kau dapat tengok Fans Protect sepupu aku. Kau harap-harap kau dapat tengok. Aku nak kau tengok. Okey. Tengok. Dia seman hati. Tapi tak ada ikan. Tapi tak apa. Kita cuba lagi. Aku ingatkan dah ada ikan. Punya sampah. Umpan pun habis. Macam mana lagi isi umpan? Dalam video lepas ramai suruh aku mancing cana limbata lagi So aku bawa aku punya joran. Tan ana sederhana tan nena mina nino si i o kung 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 kung. Aku dah jadi macam ni. Kan hari tu aku ada buat video. Dalam video lepas ramai suruh aku pergi mancing dekat spot lain pula. Sebab dalam video tu aku dah tunjuk dalam video mancing dekat Lagu Nampak. Jadi ni dalam video dia. Okay, korang tengoklah sampai habis. Kucing pula ada kat sini. Mari. Wah. Untuk hari ni aku bawa 2 set. Satu set gala, satu untuk pelampung. Untuk pelampung. Tiba. Tak adalah main-main je. Untuk setup aku hari ni aku bawa 2 senjata. Satu set gala, satu lagi untuk main casting. Yang aku tengah pakai ni set set casting, set gala kat sebelah aku ni. Ni set gala. Nama betul saya tak mancing hari ni sebab kat sini memang aku dapat banyak ikan. Tadi aku dah dapat ikan gelama, cuma aku terlupa nak buat video. Mana aku tahu tiba-tiba dapat ikan tu. So jom. Aku nak baju ni satu sebenarnya. Kejap aku off camera dulu. Boleh tak ya? Aku off camera. Nak balik nak tunjuk aku langsung. Test tempat lain tak ada pula. Tak apa sudah. Wah. Tak ada sudah. Syak, tak ada sudah. Jauh tu babi. Tes. Babi. Sekarang dah pukul 8.30. Nak tengok set gala pula. Jap. Tersilang. Jangan aku off. Okay, dia dah bunyi lonceng. Cuba kita tengok ikan dapat ke tak. Strike ke tidak strike. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu ada ketukan. Aku dah
off. Aku dah record dah kamera aku.